Datang lagi ke channel saya. So hari ni saya ada sebuah kenari. Lepas tu kali ni saya nak buat fast respond tu dia. So kita akan tengoklah proses-proses dia. So kali ni saya tunjuk dulu dia punya keadaan kereta dulu. So sekarang kenari ni pakai 17 inci. Tengok 17 ni. Cuma dia slow turun lah, biasalah. Cuma saya suspect yang belakang punya tengok. Dia tak pandai turun. Tengok. Dia tak mau turun. Ini dia bergerak. Tengok nombor ni. Ni. So ni kena cek balik. Kenapa dia macam ni? Saya pun tak pasti. Lepas tu saya dah buka apa yang patut lah. Macam panel-panel seat ni saya tolak saja. Sekarang yang ni nanti saya kemas balik. Barang dia ni saya akan kemas balik macam biasa lah. Lepas tu yang terdedah macam ni nanti tutup lah, saya cuba tutup dulu dengan cover hose tu. So sekarang ni saya nak buka fender kali ni. Saya nak cuba buka fender ni 1, 2. Biasanya saya akan buat fast respond dekat bumper. Kali ni saya nak buat, dah ubah cara. Saya nak buat fast respond tu dekat sini, tapi dia agak sempit lah sini. Jadi saya akan buat dekat dalam ni. So ni fender kena buka. Saya cuba buka dulu, tengok macam mana. Buka fender. Nanti fast respond tu mungkin dekat dalam ni. Dulu saya buat kenari, saya buat dekat sini. Kamu orang pernah tengok kenari dulu. Saya buat kat sini, saya rasa macam saya tak nak buat. Jalan terus terlalu panjang. So dia tak terlalu laju turun nanti. Okay. Ini next day, kalau saya pasang kenari punya fast respond. So fast respond, kenari ni ada problem sikit lah. Sebab yang belakang bila dia turun kan, dia tak pandai macam mana. Dia macam sangkut. Slow turun macam slow. Tekan lama pun dia tak pandai naik. Naik pun lama, slow juga. So saya jumpa satu masalah dia, iaitu hose dia lipat. Ini saya dah buka barang yang patut. So sebelum saya tunjuk ni, saya tunjuk set up fast response saya dulu. Ini saya dah buat bagus-bagus. Barang saya dah buat balik-balik. Buat balik. Okay. Ni contoh papan-papan ni saya buat baru juga. Papan dia saya buat baru. Papan sama dia dah buruk sangat. So ni saya tak tepi dulu. Okay. Fast response ni saya set up macam ni. Tengok. Saya letak satu papan. Ni nanti saya ada skru lah. So ada relay, ada receiver, ada fast response. So kali ni actually saya nak letak ni dekat bawah ni, tapi saya dah terbuat macam ni. So alalang biarkan sajalah. Tapi dia tak selera cuma saya tak cover hose. Ini satu nanti akan pergi ke grounding, satu grounding. Ni grounding sebab warna hitam saya tak ada. So saya pakai ni sebagai marking. Ini positif dari ke relay sini. Bahagian ni pun saya akan kemaskan balik. Mau tengok dia tak kemas lah bagi saya. Nanti saya akan bawa balik semua ni. Yang atas ni saya akan bawa balik. Cuma masalah kenari ni sekarang, kalau saya mau lalu hose sana, belakang sana sangat-sangat sempit. Saya pernah bawa kenari dulu. Kalau saya lalu hose sana buat tebok baru, confirm lah hose tu akan patah. Mungkin lah saya akan lalu hose tu keluar terus tanpa lalu sini lah. Tengoklah keadaan macam mana. Tengok keadaan. Sebab tepi sana sangat sempit. Ruang antara panel ni dengan trim tu memang tak ada ruang sangat. Sangat-sangat sempit dalam ni. Kalau yang pernah pakai kenari, yang tahu trim kenari memang si kecil ni sudah. So mungkin saya akan lalu tu naik atas. So bahagian ni saya settle. Saya ada bawa bracket juga. Kamu orang tengok. Bracket ni cun-cun, tak jatuh, tak patah. Hose saya dah lalu lah. Ni hose belakang. Ini akan pergi belakang, ini akan pergi ke sistem sana. Ini pergi depan, ini pun pergi depan. Yang sebelah sini depan. Relay ada 6. 2 depan, 4 belakang. So ni bagian set up belakang ya.
So saya belakang ni dia lain daripada saya buat lah. Kalau dulu saya akan letak sini plate sini, lalu ni pun panjang tinggi juga. So kereta ni pun tak turun banyak. So saya kena troubleshoot apa sebab dia tak banyak, sama ada ini atau ini. Tapi saya suspect mungkin antara dua ni. Saya kena buka semua ni dulu. So sekarang ni dia ada hose pun patah, kamu tengok sini. Sini lagi saya tengok. That's why lah kereta ni dia tidak mau. Owner dah beritahu saya kenapa dia tambah turun banyak, tengok patah. Kalau ke tukang asal dia, orang yang buat tu macam ni, so dia patah, tengok. Angin pun tak masuk, angin masuk sikit saja. So ni bagian nanti yang proses pun saya keluarkan satu hose. Proses pun akan duduk kat sini nanti, kat sini. Okay, sekarang ni saya kena buka semua barang. Buka. Ini kabel nanti saya akan balut lah bagus. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not... Okay, tengok kabel dah masuk, semua dah cover hose semua. Okay, macam ni. So tak terjuntai apa semua lah kabel tu. Kabel hose pun dah bagus-bagus simpan. So dua ni, satu, dua, saya join sekali masuk ke atas. Okay, macam ni. Okay, sekarang ni kena connect dia ke dalam lah. While I started. Siapkan semua wiring belum lah. Tengok. So jalan macam ni, turun ke bawah, masuk ke sini, okay. So kali ni saya nak buat dia kurang nampak fast response, kurang nampak kabel, kurang nampak hose, 3 barang. Okay, bahagian wiring dia ada kemakan bagus-bagus, dia macam ni. So macam ni, saya letak atas ni lah. Terus ke betai masuk sana. Lepas tu kabel tu semua ada di sini, tengok. Takkan nampak satu kabel pun kali ni. Sini sambung kat sini. Nanti akan keluar ke dalam kereta. Masuk ke dalam kereta sana. Ikut sama saya sudah buat. So part wiring settle. So part wiring hose semua dah, tinggal dalam ni lagi saya nak kemaskan. Tengok belakang sudah siap habis. Ni pun saya dah bersihkan. Sebelum ni dia karat, banyak karat. So saya dah vacuum semua tu lah. So hose saya terpaksa lalu macam ni dari luar, tak dapat masuk dalam trim sebab sempit sangat, sangat sempit. So dia macam ni. Ni belum habis 100% lah. So kamu tengok. Hari ini saya nak custom lagi belakang ni. Sebab owner sebelum ni dia beritahu saya dia punya rendah belakang ni dia tidak sampai habis lah. Contoh sini tayar kan. So dia punya tayar tu tak masuk habis, tak sampai leak. So saya suspect 2 barang lah. Satu, tapak ni mungkin terlalu tinggi, tapi saya buka elbow jadi dia dapat turun banyak. So bukan masalah ni. Tapi kalau dia mau turun lagi banyak, tapak ni kena potong, bagi pendek lagi, bagi pendek sikit lagi. So dapat rendah lagi. So kali ni saya ubah absorber. Sebab absorber ni kalau kamu tengok, tengok macam sama panjang kan, tapi ni lagi panjang lah. Kalau kamu rasakan lagi panjang. Semua absorber ni bukan
bukan untuk dia punya, so saya akan custom lah. So esok pun ni lagi rendah dari kancil. Saya tengok, kamu orang tengok saya tekan yang ni. Okey, tekan dulu. Okey, sudah habis lah. Okey, sudah habis. Okey, yang ni saya tengok, kamu orang tengok saya tekan. Okey, ni lagi rendah. Kamu orang tengok perbezaan. Tengok. Ni lagi rendah. Kamu tengok kabel ni saya dah cukup. Dan lagi pendek. So ni tengok, ni pun dah lain. Macam ni lah, senang. Okey, ni lah. Batang ni lagi rendah. So kali ni saya kena modify ni. Yang ni saya buang, ni saya buang. Ni buang juga, ni buang. So ni akan pindah pergi sini. Ni akan pindah pergi sini untuk welding balik. Ni akan potong lah untuk welding. Yang dah welding tengok. So akan kena masuk dekat serta lah. Ni betul-betul pendek punya. Masuk dekat sini. Ngam tak ngam. Nanti kita tengok dia punya hasil. Okay. So saya tunjuk hasil selepas kejadian. Okay. Okay, barang dah kemas. Tengok. Dah kemas semua. Yang terjuntai-juntai itu tak nampak sudah. Display pun dah habis kemas. Kecuali ni lah, so ni kan barang dia, barang owner. Ya, kemana tengok. Nampak kemas lagi. Yang ini yang itu saya tunjuk yang ada barang sini tu. Itu pun saya dah kemaskan. Ni kabel saya tak cover balik. Yang ini tak dapat lah, sebab asal installer dah letak ke situ. Kalau saya memang saya takkan letak situ. Saya akan letak di tempat lain supaya sini tak nampak. Okey. Satu lagi pasal pasal yang kabel tu, saya tunjuk dulu. Tengok. Kabel dia macam ni. Itu kan dia keluar sini, kabel tie sikit saja. Tapi dia terjuntai macam tu lah. So sekarang ni saya buat balik macam ni. Ni pun saya letak satu cover hose lagi. Itu tak ada sini. Saya letak macam ni. Buat bagus-bagus ya. Letak kabel tie yang boleh ikatnya. Macam ni. Itu sama juga. So ni hose pergi fast response. Jadi ni kemas lagi. So kalau bagian kenari ni, siapa-siapa yang buat kenari tu, kenari ke kliksa ke, tak kisahlah. Kamu orang memang susah akan selitkan kabel dalam ni sebab kecil sangat. Kalau buat dia pun kamu orang kena buat macam ni. Lalu kabel bagus-bagus macam ni. Ini sudah saya letak kabel lah. So dia tak nampak sangat dari tepi ni. Okay. So sekarang ni kita tutup macam terbuka sikit. Okay. Okay, ni hasil dia. Jarang saya nak buat video waktu malam. Selalunya hasil saya buat waktu siang. Kali ni saya buat sebab lining dekat sini lebih cantik. So kamu orang boleh tengok dia punya hasil turun macam mana. Macam ni. So depan saya dah adjust. Sebelum ni dia jadi ni, dia tak dapat turun banyak. So belakang pun sama, saya dah adjust. So belakangnya sebelum ni dia naik sampai sini bang. Sekarang ni saya dah adjust, cuma belakang sana saya kena ubah lagi supaya tapak bag tu boleh turun banyak. So bawah tu kena ubah lah. So sekarang ni saya nak main dia punya depan dengan belakang. Kamu orang tengok dia punya 12 mm macam mana. Jadi lepas respon yang tak tahu ke berapa ada, tapi yang ni jenis lain punya. So saya main dulu. So dia punya laju pun naik laju, kalau turun tu sama. So naik depan laju. Belakang dia macam tu juga. So belakang ni kena ubah dia punya tapak baru dapat turun banyak. So sehingga kita berjumpa next video. Bye. This is the end. Hold your